Kes pembunuhan pasangan suami isteri yang melibatkan seorang guru dan seorang misi sebenarnya berlaku di Sri Aman, Sarawak pada 14 Januari 2026. Berikut adalah perkembangan terkini mengenai kes tersebut sehingga 24 Januari 2026. Punca kejadian, Polis Sarawak telah mengesahkan bahawa punca utama tragedi ini dipercayai akibat masalah kemurungan yang dihadapi oleh mangsa lelaki. Beliau dikatakan mengalami tekanan perasaan sejak ditukarkan bertugas ke sebuah sekolah di Lubuk Antu. Identiti mangsa lelaki dikenali sebagai Andy Roy Anak Junran, merupakan guru besar SKST Paul, Lubuk Antu. Manakala isterinya, Angeline Stephen, bertugas sebagai jururawat di Hospital Sri Aman. Tiada unsur pihak ketiga. Siasatan forensik dan laporan kimia terhadap senjata tajam yang ditemui di lokasi kejadian menunjukkan hanya terdapat DNA kedua-dua mangsa sahaja. Tiada DNA asing ditemui, sekaligus menolak penglibatan orang luar atau unsur samun. Status kes, pihak polis menganggap kes ini telah selesai disiasat. Seramai 30 saksi termasuk ahli keluarga, jiran, dan rakan sekerja telah diambil keterangan untuk melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kronologi ringkas, mayat pasangan ini ditemui dalam keadaan tragis dengan kesan kecederaan serius di dalam bilik tidur rumah mereka di Taman Mutiara, Jalan Brayun, oleh anak mereka yang ketika itu sedang bersiap untuk ke sekolah pada awal pagi. Pihak polis kini hanya menunggu keputusan analisis forensik terhadap telefon bimbit kedua-dua mangsa untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai motif atau komunikasi terakhir sebelum kejadian berlaku. Adakah dia menikam diri sendiri? Pihak polis merumuskan bahawa kejadian ini berkait rapat dengan masalah kemurungan yang dihadapi oleh suami. Walaupun jumlah 11 tikaman kelihatan banyak, bukti saintifik menyokong bahawa kejadian ini bersifat domestik. Tiada DNA asing, laporan kimia terhadap senjata tajam yang ditemui di lokasi hanya menunjukkan DNA suami dan isteri sahaja. Jika ada orang ketiga, DNA individu lain sepatutnya dikesan pada senjata atau di lokasi. Tiada kesan pecah masuk, tiada tanda-tanda rumah diceroboh atau barang berharga hilang, yang menolak teori samun atau serangan orang luar. Keadaan psikologi. Polis mendedahkan mangsa lelaki mengalami tekanan perasaan yang serius selepas pertukaran tempat kerja ke Lubuk Antu. Dalam kes yang melibatkan masalah mental atau amok akibat tekanan melampau, kecederaan diri yang ekstrim atau tindakan agresif terhadap ahli keluarga boleh berlaku. 3. Status siasatan. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, menyatakan bahawa kes ini dianggap selesai di peringkat siasatan polis. Pihak polis kini hanya menunggu analisis forensik daripada telefon bimbit kedua-dua mangsa untuk melihat jika ada mesej atau nota terakhir yang boleh memberi gambaran lebih mendalam tentang apa yang berlaku sejurus sebelum tragedi itu. Secara kesimpulannya, pihak berkuasa percaya bahawa kecederaan tersebut berlaku dalam pertikaian atau tindakan nekat akibat tekanan mental, tanpa penglibatan pihak luar. Mengenai persoalan tentang penggunaan sarung tangan dan maklumat mengenai anak-anak mangsa, berikut adalah perinciannya berdasarkan laporan siasatan rasmi. 1. Isu penggunaan sarung tangan oleh penjenayah. Walaupun ada kemungkinan penjenayah menggunakan sarung tangan untuk mengelak meninggalkan cap jari, pihak polis telah menolak penglibatan orang luar berdasarkan beberapa bukti kukuh lain. Tiada DNA asing, pakar forensik bukan sahaja memeriksa cap jari, tetapi juga profil DNA pada senjata tajam yang ditemui. Keputusan menunjukkan hanya DNA suami dan DNA isteri sahaja yang ada pada senjata tersebut. Jika ada orang ketiga yang menggunakan sarung tangan sekalipun, kemungkinan besar akan ada titisan peluh, helaian rambut, atau kesan sentuhan lain di lokasi kejadian yang membawa DNA asing, namun tiada yang ditemui. Tiada kesan pecah masuk, keadaan rumah adalah sempurna. Tiada barang hilang, barangan berharga di dalam rumah tidak disentuh, sekaligus menolak motif samun atau rompakan oleh penjenayah profesional. Keterangan saksi, berdasarkan keterangan 30 saksi, tiada kelibat orang mencurigakan di kawasan perumahan tersebut pada waktu kejadian. Polis menyimpulkan bahawa kejadian ini adalah kes domestik yang berpunca daripada kemurungan melampau mangsa lelaki. 2.
Usia dan maklumat anak mangsa. 1. Anak sulung, berusia 17 tahun. 2. Anak kedua, berusia 16 tahun. 3. Anak bongsu, berusia 9 tahun. Kronologi penemuan. Mayat pasangan tersebut ditemui oleh anak lelaki mereka pada awal pagi sekitar jam 6.55 pagi ketika dia sedang bersiap untuk ke sekolah. Dia menyedari ibu bapanya tidak keluar dari bilik tidur seperti biasa, dan apabila diperiksa, dia mendapati mereka sudah tidak bernyawa dalam keadaan tragis. Buat masa ini, ketiga-tiga anak mangsa dilaporkan berada di bawah jagaan bapa saudara mereka dan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang memberikan sokongan psikososial bagi membantu mereka menghadapi trauma tersebut.